Nak beli rumah untuk anak. Hari tu ada seorang klien tanya Melissa, dia nak buat refinance rumah supaya dia boleh beli rumah baru untuk anak dia. Bagus sungguh parent ni. Umur dia dalam 50-an. Plan dia macam ni, dia akan bayarkan installment rumah tu dan anak dia mungkin boleh bayar sikit dekat dia bulan-bulan. Honestly, Melissa kurang suka cara begini. Kenapa? Nombor satu, Melissa rasa rumah yang sedia ada tu tak patut refinance sebab rumah itu sepatutnya dijadikan safety net untuk persaraan. Just in case tak cukup duit semasa persaraan, boleh jual rumah dan guna untuk tanggung perbelanjaan hidup. Tak perlu menyusahkan anak atau sesiapa. Atau kalau nak refinance pun boleh, tapi untuk menanggung kehidupan sendiri. Sebab bila masuk ke alam persaraan, kemungkinan besar kita sudah tak ada pendapatan dan jangan ingat boleh mendapat pekerjaan di luar sana. Sebab bila kita sudah tua, jarang ada orang nak ambil orang yang sudah berumur bekerja. Oleh itu, simpan duit itu untuk diri sendiri. Nombor dua, permohonan refinance rumah adalah lebih ketat dari permohonan beli rumah baru. Oleh itu, lebih baik suruh anak ambil pinjaman rumah masa beli rumah sendiri, atas nama sendiri. Bagus untuk mereka belajar tanggungjawab untuk membayar komitmen sendiri tanpa menyusahkan ibu bapa. Lagi satu, kalau tiba-tiba anak tak mampu nak bayar installment tu, bukan ke ibu bapa juga yang stres nanti? Apa pendapat korang? Patut atau tidak? Share komen kat bawah. Kalau nak check kelayakan loan rumah, boleh mesej kami.